Baiklah, selepas Peripul Bonsun, perayaan berganda sebagai pada yang dilakukan oleh Sorawat Dabah yang kita sensasi pada edisi lalu dengan menangi acara 100 dan juga 200 meter. Kali ini giliran Peripul Bonsun pula mencipta sejarah berlaku juara berganda dalam acara pecut, dan Nur Afrina Batrisya Muhammad Rizal di yang pertama untuk Malaysia, manakala Diva dari Indonesia di lorong yang kedua, Aprilian Diva sementara di lorong yang ketiga Hatitu, di lorong yang keempat ada antara peserta favourite Christina Mary Not dari Filipina, dan tumpuan adalah perenang di lorong ataupun pelari di lorong yang kelima, iaitu Vera Veronica Shanti dari Singapura. Dia adalah calon favourite untuk mengungguli acara 200 meter wanita akhir ini, kerana dia merupakan pelari terpantas 22.81 saat, catatan terbaik di kalangan pelari-pelari yang berada di balapan sekarang ini. Manakala Zion Rose di tempat atau di lorong yang ke-8 bersebelahan dengan seorang lagi pelari dari Vietnam, iaitu Lee Thi Cham Tu. Jadi tumpuan pelari di lorong yang kelima acara 200 meter wanita akhir. Tumpuan kita juga kepada pelari negara Nur Afrina Batrisya Muhammad Rizal di lorong yang pertama. Satu lagi debaran selepas Thailand mengungguli acara 100 meter 200 meter lelaki, dan kali ini Veronica Shanti pula cuba sensasi sekali lagi untuk mengungguli acara 200 meter selepas mengungguli acara 100 meter dan 200 meter. Diperhatikan Veronica sekali ini sedikit di depan, dia berjaya untuk mengatasi penang di sebelah ataupun pelari di sebelahnya. Untuk Veronica Shanti Pereira di tempat yang pertama, dia akan mengambil seleko seterusnya. 100 meter Veronica Shanti sekali tempat yang pertama. Dia cuba diberikan tentangan oleh dua pelari daripada Vietnam yang berada di lorong yang ke-7 dan juga lorong yang ketiga. Tetapi perhatikan bagaimana Veronica 23.06 saat, catatan masa tidak rasmi bagi acara 200 meter untuk dia mengungguli acara 200 meter ini dengan kejayaan berganda. Selain acara ribon biru 100 meter wanita akhir, Veronica Shanti Pereira juga mengungguli acara 200 meter ini. Bagaimana bagi acara dia adalah juara bertahan. Dia mencatatkan 22.69 saat, yang merupakan rekod kejohanan dan juga national record bagi Singapura pada edisi yang berlangsung di Kemboja. Dia menewaskan Trantinian dan juga Zaitul Husni Zulkifli yang berjaya meraih tempat yang ketiga. Jadi sebagai pada Peripul Bonsun, kita perhatikan sekali lagi bagaimana larian yang pantas dilakukan oleh Veronica Shanti. Di sini nampak dia sedikit di depan dan dia berjaya memintas pelari bersebelahan dengannya, pelari dari Vietnam daripada Filipina. Sampai di sinilah dia menunjukkan kekuatan dan juga kemampuan dia untuk memecut dan meninggalkan lain-lain peserta di lorong yang ke-7 dan juga lorong yang ke-3. Manakala di penghujung saingan 50 meter terakhir, pelari di lorong yang terluar dari Filipina yang berjaya untuk berada di podium, dia berjaya memintas seorang lagi pelari dari Vietnam untuk merampas kedudukan tempat yang ketiga. Veronica Shanti dengan penuh bergaya, lihat bagaimana jangkauan dan juga langkah yang begitu baik. Dia berjaya untuk memintas lain-lain pelumba menjelang 70 ataupun 50 meter yang pertama, dan di sinilah dia menunjukkan penguasaannya. Satu lagi kejayaan berganda dari Veronica Shanti Pereira, mempertahankan emas pada edisi lalu, dan kali ini dia mencipta satu lagi kejayaan cukup bermakna untuk mengungguli acara 200 meter wanita akhir tanpa sebarang cabaran dan juga gangguan dari lain pelumba. Dia terus bertindak pantas untuk melengkapkan 200 meter ini untuk meraih peringkat emas. Manakala peringkat perak pula untuk peserta dari Vietnam, dan peringkat gangsa
pelomba dari Filipina yang turut berjaya melintasi garis penyelamat, iaitu Nelson Zionros untuk meraih peringkat gangsa. Singapura, Vietnam dan juga Filipina berada di podium bagi acara 200 meter wanita akhir ini. Jadi masih lagi kita memberikan perhatian kepada Ratu Pecut 100 dan juga 200 meter dari Singapura, Veronica Shanti Pereira. Pada edisi lalu dia mencipta rekod baru kejohanan 22.69, tapi kali ini dia sekadar berjaya untuk meraih peringkat emas, mempertahankan emas yang dimenanginya 2 tahun lalu dengan menewaskan Nelson Zionros Nelson dari Filipina yang berada di kedudukan yang ketiga.